Baru buka dah bau cukup. Habis bau. Wangi dia. Kan? Sabatino truffle seasoning memang wangi. Hai, Assalamualaikum guys. Chef Bulat sini. Hari ni tetamu Chef Bulat Abigail. Muda lagi ni tau. Umur 21. Hai Abigail. Welcome to BIH. So disebabkan Abigail jadi tetamu hari ni kan. Macam mana Abigail tahu BIH? Saya tahu dekat Instagram. Oh, Instagram. Itu sebab Chef Bulat selalu pesan follow, like, komen. Kalau nak join, scan. So hari ni Chef Bulat dengan Abigail nak buat pizza. Tapi pizza kita ni Abigail lain daripada yang lain. Oh. Sebab apa? Sebab kita pakai BIH base pizza, and then kita ada lemon filling. Lemon filling kita akan mixkan dengan cream cheese. Okay? And then yang paling best nak tahu apa Abigail? Apa? Kita pakai ni. Apa? Ni. Okay, yang ni namanya truffle seasoning. Truffle ni mahal tau. Tapi dekat BIH you boleh dapat murah. Lepas tu dia sangat sedap dan paling penting halal. Wah. And then you tahu tak dia vegan, dia punya produk ni adalah vegan, safe. So kalau Abigail nak jadi tiba-tiba nak jadi vegetarian, boleh guna. So hari ni Chef Bulat nak buat dua jenis lah. Satu is vegan dan satu yang ada meat ni lah. Okay? And then kita juga ada produk baru Abigail. Selalu kalau you beli cheese satu warna kan? Yes. Yang ni ada dua warna. Okay? Dua warna ni yang paling best, dia adalah dua jenis cheese. Okay? Iaitu cheddar dan mozzarella dia combine. So bila nak buat pizza topping, tak payah susah-susah, beli satu paket saja. Dah boleh buat. Okay. So sekarang ni Abigail, Chef Bulat nak minta tolong Abigail. Okay. Kita mixkan cream cheese kita. Abigail boleh press dulu. Okay, dengan lemon filling. Okay, lemon filling ni bila campur dengan cream cheese, dia akan naikkan rasa masam tu lah. Tapi yang paling best, ni adalah pizza base kita. Ni adalah sos kita. Okay. Lain tak? Lain. So dia macam sikit manis, masak. Dia tak manis sebab cream cheese dia bukan manis, dia creamy. So instead kita pakai cream, kita pakai cream cheese. So dia akan naikkan lagi rasa kita punya truffle seasoning. So you mix. You boleh mix tak? Boleh. Mix kuat-kuat. Yeah. Resepi hari ini kita akan menggunakan kita punya lemon dan juga kita punya truffle seasoning. Truffle seasoning ni kalau pakai dia tak payah letak garam. Oh. Sebab dia dah seasoning. Dia dah include. Baru buka dah bau cukup. Habis bau. Wangi dia. Kan? Sabatino truffle seasoning memang wangi. Dia memang sedap. Dia colour dia dark ya macam tu. Okay. Boleh? Boleh. Ke nak Chef Bulat tolong kan? Chef nak buat apa pun. So kalau dah dapat tahu BIH, selalu datang sini lah. Ya betul, selalu. Kenapa? Saya ni memang suka dia punya servis. Kan? Because kalau saya ada ada question atau apa-apa, staff kat sini boleh jawabkan dia. Ya, betul. Sebab kita dekat BIH kita train kita punya staff supaya dia lebih more knowledge kepada bahan-bahan bakery lah. Itu sebab saya kata saya suka sangat BIH. Sebab apa? Sebab staff kat sini kita bagi knowledge yang sangat penuh. So bila tanya apa-apa nak buat ni ke, contoh nak buat A, nak buat B, kita tahu apa jawapan dia. Okay? Okay, meh I tolong you. Okay. So kita mixkan dia. Pizza base ni dia tak perlu orang kata apa, terlalu cair macam yang tomato sauce punya tu. Macam ni pun dah okey. Sebab nanti bila kita bakarkan dia, dia akan melted sendiri. Kita just
mixkan dia sampai dia sebati sikit lah. Okay. Okay. And then dekat sini Chef pula ada basil. Tapi basil ni Chef pula suka letak after bake supaya kita kekalkan freshness dia, supaya dia tak layu kat dalam oven. Okay. And then kita ada turkey ham. Turkey ham ni pun boleh dapat dekat BIH. Dan juga yang ni untuk version vegetarian, kita ada soft tofu. Okay. Okay, so sekarang ni senang je. Kita just kita sapu. Dia macam kita sapu butter dekat roti lah. Okay. So kalau Abigail nak buat pizza, boleh cari base kat sini, tak payah uli, tak payah nak shift tepung kan. Kat sini semua dah ada kan? Sini semua dah ada, simple, buka packaging terus buat. And then kan Abigail, kita semua bahan-bahan kita semua premium. Premium Abigail. Cream cheese premium. And then yang paling best, premium tapi harga berpatutan. Kalau Abigail selalu datang sini, Abigail pun sendiri tahulah. Ya, betul. Kan? Okay, bila dah macam ni, kita boleh susun kita punya meat. Susun saja macam ni. Ambil boleh. Buat dia cantik. Buat itu tengah-tengah. Okay. And then kita jangan lupa, kita nak buat ni lemon truffle. So kita taburkan truffle kita. Dia jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sikit, dia just nice. Okay. And then lemon ni dia sesuai sangat dengan truffle. So truffle tak overpower lemon, lemon tak overpower truffle. Faham? Okay. Bila dah macam tu, kita toppingkan dengan kita punya kita toppingkan dengan kita punya ni mozzarella and cheddar. Okay. Abigail suka cheese banyak ke cheese sikit ke? Banyak. Banyak. Lepas tu nak buat yang cheese putus sangat. Nak buat cheese putus boleh, sebab yang ni adalah mixture antara mozzarella dan juga cheddar. So kita tak perlukan garam sebab kita ada garam dalam cheddar kita. Cheddar dah cukup masin. Dan juga kita tak perlukan garam sebab kita dah pakai seasoning truffles tu. Truffles tu cuba angkat. Dalam dah ada kandungan garam kat dalam. And then dia halal. Itu yang paling best. Okay? Alright. Okay, bila kita dah selesai macam ni, kita boleh terus bakar suhu 220 darjah Celsius selama 20 ke 25 minit ataupun sampai pizza you crispy lah. Lepas ni kita tunjukkan macam mana kita nak letak topping kita punya apa nama ni? Basil. Basil, dan kita akan dressingkan dia pula dengan maple syrup. Maple syrup ni dia orang kata nak bagi kick sikit je. Okay? Okay, kita tunggu lepas kita keluar daripada oven. Okay, yang ni kita buat version vegetarian pula. Okay, sama juga. Bawah kita letak cream cheese dengan lemon. Okay, Abigail sapu dulu. Bila dah letak macam tu, kita just ni letak je lah tahu. Macam ni kan. Kita just letak je, spread je tahu macam tu. Okay. Kita layan tahu ni sama macam kita letak meat item kita lah. Okay, so sekarang Abigail tabur pula. Baik-baik tau, lubang ni besar tu. You kena slow-slow sikit. Oh, Abigail ni tengok macam selalu masak kat rumah je. Kena tolong ibu. Baguslah. I ingat sekarang kan budak-budak muda tak suka masak.
Saya sangat suka. Ha. Suka masak, suka baking. Oh, lepas ni boleh lah I panggil Abigail lagi tolong I. Boleh. Okey, cukup Okey, tak? cukup. Okey, kita tutup ni. And then kita letak cheese. Okey, dah cun. Okey, kita akan bakar yang ni pula dan lepas ni kita akan letakkan dia punya topping maple syrup dengan kita punya apa tu? Basil lah. Asyik lupa banyak jenis sayur kan. So kita akan letak basil. Okey, tunggu lepas ni. A few moments later. Tada, dah siap Abigail. You tengok crust cheese tu sebab kita gunakan dua jenis cheese. Mozzarella dan juga cheddar. So lepas tu kita just senang je. Kita just susun ambil Abigail. Kita just susun basil ni macam ni je. Sebab apa basil ni dia sedap makan fresh, dia peppery. Okay. And then kalau tak nak letak basil, boleh tukar kepada roket ataupun arugula. Okay. And then kita just drizzlekan kita punya maple syrup sikit. Sikit je lah, jangan banyak. Macam ni je. Dia cukup syarat je. Nampak tu? Okay. So maple syrup ni dia ada background woody macam tau. Dia complementary kan untuk basil ni lah. Nampak tu, okay? Tengok tu berkilat-kilat cantik macam tu kan. Okay. So sekarang ni kita potong, kita rasa. Wah. Crispy. Kita jangan risaulah basil tu bergerak-gerak tak apa. Okay. I nak bagi Abigail rasa dulu. Okay. Okay. Tu boleh rasa. Ni. Ni rasa ni. Kita tengok. Tengok tu. Pizza base daripada BIH. Semua bahan-bahan daripada BIH. Apa rasa? Memang sedap. First time kan? Lemon betul. kan? Ya, betul. Ni lemon tau. Lemon and cream cheese tau. Tapi you tak ada rasa macam more to dessert kan? Tak. Dia still savoury betul tak? Dia ada bagian tu sikit masam je. Lepas tu yang creamy. Ya, sebab apa? Dalam Chef Bulat punya resipi ni je ada 3 jenis cream cheese. Mozzarella, cheddar dan juga cream cheese. Yang balance kan adalah dia punya turkey dan yang paling best kita ada truffles. Truffles ni buatkan rasa lemon tu balance. So Abigail, next nanti Abigail nak join tak Chef Bulat lagi? Boleh. Okay, so siapa-siapa nak jadi macam Abigail, nak join, nak tengok tempat rakaman Chef Bulat buat resipi-resipi yang sedap ni, boleh follow, like, komen ataupun scan QR untuk lebih info. Terima kasih banyak-banyak Abigail datang tolong Chef Bulat. Okay, bye.